Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Zulaika melaporkan dari Bilik Seminar Reflesia, Ujian Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan bersama TV Pusat Sumber Sekolah Pekan 1. Pada 16 April 2025, telah berlangsung Majlis Anugerah Pemerkasaan Bacaan Murid Peringkat Negeri Wilayah Persekutuan Labuan. Majlis ini telah disempurnakan oleh Yang Berusaha, Encik Yahya bin Ahmad Putih, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Majlis ini menjadi platform mengiktiraf usaha murid dalam memperkasa amalan membaca serta menyemarakkan budaya ilmu di peringkat sekolah rendah. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah atas komitmen kecemerlangan dan masing-masing. Sekian sahaja laporan dari saya, wartawan cilik anda membaca Jabatan Ilmu Murid Cemerlang Negara Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pustaka lebih cepat kita berhasil dewasa. Selamat pagi. Kita bersama Johan Pertandingan Bicara Buku. Sebelum itu, boleh perkenalkan diri dahulu. Nama saya Carmela Angel, sekolah SJDC Chongqing. Okey. Baiklah, apakah cabaran yang anda hadapi untuk sampai ke tahap ini? Cabaran yang saya hadapi adalah persoalan boleh bagi saya lah. Okey, itu saja. Okey, bagi murid boleh ambil apa di luar, bagi guru dan jemputan. hafal dan perlulah memberanikan diri untuk membuat video yang bagus. Okey, terima kasih. Apakah cabaran yang anda hadapi untuk sampai ke tahap ini? Baiklah, terima kasih atas soalan tersebut. Cabaran yang saya hadapi untuk sampai ke tahap ini ialah saya merupakan seorang yang sibuk. Memandangkan saya seorang ketua murid dan saya juga berada dalam persediaan untuk pertandingan debat dan pertandingan bahas. Secara tak langsung saya amat sibuk dengan persediaan. Namun saya percaya setiap cabaran ada jalan penyelesaian. Maka untuk itu saya membahagikan masa untuk berlatih bagi pertandingan pembaca bestari dan juga pertandingan debat untuk saya sampai ke tahap ini. Sekian, terima kasih. Saya dengan ini merasmikan Majlis Anugerah Pemerkasaan Bacaan Murid Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2020. Program Pemerkasaan Bacaan Murid merupakan satu program gerakan membaca yang memberi ruang kepada anak-anak murid untuk mengasah kecakapan membaca. Assalamualaikum Tuan. Ya, waalaikumsalam. Baiklah Tuan. Ya. Apakah harapan Tuan melalui penganjuran anugerah seperti ini? Alhamdulillah. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada SSTP Wilayah Persekutuan Labuan yang menganjurkan Majlis Anugerah Pemerkasaan Bacaan Murid yang bagi saya sangat berimpak besar kepada murid-murid. Ya, kerana program seperti ini sebenarnya akan dapat melahirkan murid yang minat dan membudayakan amalan membaca. Itu harapan kita. Sebab orang yang membaca ini adalah orang yang berpengetahuan, orang yang mempunyai fikiran yang jauh ke depan. Jadi kita memerlukan anak-anak murid kita yang mengamalkan, membudayakan amalan membaca itu dalam kehidupan seharian untuk menjadikan mereka ini kekal relevan untuk masa akan datang. Kerana ilmu pengetahuan itu sangat penting. Ya, sangat penting. Jadi dengan ilmu yang ada itu, melalui pembacaan itu dapat diguna pakai dalam kehidupan dan mematangkan mereka dalam kehidupan seharian. Itu yang penting yang membaca. Kalau kita lihat Jepun umpamanya seperti yang saya nyatakan, ia menjadi sebuah negara yang maju kerana nilai ilmu pengetahuan dalam
diri masyarakat Jepun itu telah menjadikan mereka sebagai sebuah bangsa yang jauh lagi ke depan dan menjadikan Jepun antara negara yang maju, ya, berasaskan teknologi dan pengetahuan. Oh, Ya. okey, terima kasih Tuan. Ya, sama-sama.